Kerajaan bakal memperkenalkan inisiatif baharu di bawah PTPTN yang menawarkan pendidikan percuma kepada pelajar yang terdiri daripada keluarga miskin di IPTA mulai tahun 2026. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan pendidikan menjadi jalan keluar daripada kitaran kemiskinan dengan memperuntukkan RM120 juta setahun bagi manfaat 5,800 orang pelajar. Beliau turut mengumumkan pengecualian bayaran balik pinjaman PTPTN kepada graduan kelas pertama di IPTA yang berasal daripada keluarga berpendapatan rendah dan sederhana, membabitkan peruntukan RM90 juta setahun. Kerajaan juga akan mengenakan sekatan perjalanan ke luar negara terhadap peminjam yang berkemampuan anda bekerja di luar negara tetapi gagal melunaskan bayaran balik pinjaman.